إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Boleh kenalkan diri dan dari mana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Abdul Rahim bin Cik Daud daripada Jenderam Hilir. Masya Allah, daripada Jenderam Hilir ke sini. Ya, sesak tak? Jam tak pagi-pagi? Oh, pagi-pagi jam Ustaz saya. Masya Allah. Jadi bertolak dari rumah tu jam berapa? Sebelum pukul 8 dah bertolak lah. Masya Jadi insyaAllah kita sampai sini pun sebelum pukul 9 insyaAllah dah sampai lah. Sempatlah tarik nafas sekejap. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi adakah ini kali pertama Datuk sertai program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah? Ini adalah kali yang kedua saya menyertai program ini. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala lah kerana janji dan doa saya pada tahun lepas, mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah saya dapat bersama-sama dalam kelas kali yang kedua pada tahun inilah. Masya Allah, Allah kabul tu. Ya, insya-Allah. Masya Allah. Moga-moga Allah terus memilih kita untuk berada dalam taman-taman syurga seperti ini, insya-Allah. Jadi Datuk pasti ada keistimewaan tersendiri. Sehingga Datuk nak lagi join. Nak lagi join. Kat luar sana Datuk, ramai lagi yang belum rasa lagi kelazatan dan kemanisan program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan pengalaman Datuk. Okey, baik. Jadi pertamanya saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesihatan dan kelapangan masa lah untuk bersama-sama. Jadi tanpa kedua-dua nikmat tu tak boleh nak sampailah ke sini. Yang keduanya terima kasihlah kepada Nasrul Quran, kepada Syekh, Ustazah Yusra dan semua warga Cemerlang Nasrul Quran yang dapat menganjurkan program ini. Jadi apa yang tertarik yang menyebabkan saya mengambil peluang kali ini dan insya-Allah pada tahun-tahun akan datang dipanjangkan umur. Kerana dalam program ini adalah program yang sangat mulia yang penuh dengan keberkatan, di mana kalam-kalam Allah dibacakan di sini dan dalam masa yang sama Syekh mengambil peluang untuk memberi penerangan kepada kita tadabbur, tafakur, tazakur dan sebagainya lah supaya kita dapat bukan saja kita dapat membaca Al-Quran dengan betul, tapi juga kita dapat memahami isi kandung maklumat-maklumat yang terkandung dalam kitab besar Al-Quran ini. Jadi dengan cara itulah bahawa kita dapat memahami akan hubungan kita sebagai manusia dengan alam sekitar dan juga kita dapat memahami akan kehidupan kita sebagai seorang insan dan hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia sekeliling. Masya Allah, subhanallah. Jadi Datuk, pada pendapat Datuk, adakah program seperti ini mampu memberi kesan dalam diri setiap peserta? Kesan dalam diri atau kesan dalam kehidupan peserta? Ya, saya percaya bahawa kalau pada saya lah memang cukup berkesan kerana keadaan-keadaan ini telah membawa kesedaran kepada kita bahawa betapa mulianya Al-Quran ini. Kerana ianya bukan sahaja kita hayati di waktu-waktu terutamanya bulan Ramadan, tetapi sepatutnya dan sewajibnya lah kita hayati setiap hari kerana Al-Quran ini mendatangkan barakah kepada kita, memberi hidayah kepada kita dan memberi suatu petunjuk sinar hadapan untuk kita menjalani kehidupan sehingga akhir. Dan tentulah saya percaya bahawa apabila saya melihat dalam kelas ini pada hari ini makin bertambah, bukan sahaja orang lama ataupun peserta lama, tetapi juga yang baru-baru. Ini menunjukkan bahawa satu tarikan yang mana ianya memberi manfaat kepada semua yang hadir. Masya Allah. Moga-moga program ini dapat terus diteruskan pada tahun-tahun akan datang sehingga lebih ramai lagi masyarakat di luar sana mendapat manfaat daripada program seperti ini, insya-Allah. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa harapan Datuk? Ya, alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya bukan sahaja kepada diri sendiri, kepada masyarakat,
tetapi juga usaha yang sangat baik ini oleh Nasrul Quran ini dapat diteruskan dan Allah berikan kekuatan kepada tenaga pengajar, kepada syekh, kepada ustazah juga dan juga semua warga supaya dapat meneruskan program ini agar ianya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang tidak berkesempatan, ustazah. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah terus memilih kita semualah, setiap seorang yang menonton rakaman ni, Masya Allah. Moga Allah pilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Masya Allah, saya teruja sebab tahun lepas jumpa Datuk, tahun ni jumpa lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak, ustazah. Masya Allah, subhanallah. Apa perasaan Datuk dapat Allah pilih sekali lagi untuk hadir bersama Syekh Abdullah ni? Apa perasaan itulah, Datuk? Saya memang sungguh, kalau bahasa kita sungguh teruja dah. Sungguh maknanya syukur dan puja pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memang diberi peluang. Walaupun godaan-godaan di luar tu memang terlalu banyak, ustazah. Memang cabaran-cabaran sehingga kadang-kadang, oleh kerana kadang-kadang tekanan daripada syekh yang menyebut bahawa janganlah main-main suka-suka, hendaklah fokus, konsentrate. Jadi menyebabkan kita makin sehari makin semangatlah dengan kata-kata rangsangan tersebut, menyebabkan kita lagi bermotivasi untuk hadirlah. Maknanya tak adalah nak leka-leka kat luar yang banyak godaan tu. Memang banyak cabaran-cabaran ya. Masya Allah. Moga-moga Al-Quran itu terus menjadi benar-benar panduan hidup kita, pegangan hidup kita, insya-Allah. Akhir kalam daripada hati Datuk sendiri yang mungkin ingin diluahkan, ingin dikongsikan. Silakan Datuk. Ya, insya-Allah. Saya mengajakkan sahabat-sahabat saya di luar sana yang belum berkesempatan ya, supaya sama-sama mengambil peluang ini untuk bersama-sama dalam program Al-Quran 30 juzuk Ramadan ini. Kerana kalau kita memikirkan keadaan kesibukan, sampai bila pun kita tidak akan habis. Kalau ibaratnya kalau kita menanam pokok, hari ini kita nak tanam, esok kita nak kena siram pula. Dah siram tu dah berbuah, kita nak kena jaga, nak kena petik. Jadi bila masanya untuk kita bersama-sama dengan program yang ini. Jadi kita kesampingkan perkara-perkara tersebut, kita fokuskan dengan apa yang lebih baik kepada diri kita, terutamanya macam saya lah yang usianya makin lama makin singkat. Itu begitulah. Masya Allah. Moga-moga Allah terus beri kita semua kekuatan untuk meletakkan Al-Quran sebagai keutamaan dalam hidup kita, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak, Datuk. Terima kasih. Ada yang diperkatakan lagi? Saya rasa itu sajalah. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak kerana berkesempatan pada kali ini dengan ustazah dan semua warga Nasrul Quran. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak, Datuk. Sama ustazah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.